Percaya cakap saya, momen paling tidak dapat dilupakan bila dah mulakan simpanan emas untuk anak adalah saat mereka pegang emas pertama mereka. Hari ini hari ke-22 dalam perkongsian saya untuk 30 Ilmu Emas Raya Edition. Selama 30 hari ini saya akan kongsikan dengan ibu ayah 30 ilmu emas khas untuk musim raya. Hari ini saya berada di Putrajaya. Seperti biasa saya nak kongsikan satu lagi ilmu emas yang sangat penting untuk ibu ayah. Walaupun cuma 1 gram emas, dengan harga emas hari ini sekitar 751 gram, ia sudah jadi sesuatu yang sangat bernilai. Anak mungkin belum faham sepenuhnya, tapi dari kecil mereka sudah nampak ibu ayah sedang bina simpanan untuk masa depan mereka. Sikit demi sikit, 1 gram demi 1 gram, tambah lagi setiap kali hari raya. Sampai satu masa nanti, satu hari nanti kita akan capai matlamat besar kita sebagai ibu ayah, iaitu cukupkan 200 gram emas untuk pendidikan anak. Dengan harga emas hari ini sekitar 751 gram, 200 gram emas sekitar 150,000 dan semuanya bermula dari satu perkara kecil, kita mulakan simpanan emas pertama anak kita. Jadi jom ibu ayah mulai raya tahun ni simpan emas untuk anak-anak tersayang.